Korang pernah dengar tak bagaimana kisah 3 orang adik-beradik menyelamatkan sebuah negara daripada dibunuh Portugis pada hari di mana pembunuhan itu bakal dilakukan? Inilah kisah Muhammad Takrufanu dan 2 orang adiknya. Muhammad Takrufanu dilahirkan pada tahun 1535 di sebuah pulau yang bernama Utimu yang terletak di utara Maldives. Ayah dia bernama Khatibul Husin dan emaknya bernama Aminah Dio. Semenjak kecil lagi dia dah tunjukkan bahawa dia ni mempunyai sikap yang berani yang cintakan tanah air dan juga cintakan agama. Kehidupan dia yang aman dekat pulau itu terganggu selepas kedatangan Portugis yang menjajah Maldives. Pada tahun 1558, Portugis yang pada ketika itu sedang mencari jalan untuk menguasai laluan perdagangan di Lautan Hindi telah menjajah Maldives. Mereka telah membunuh Sultan Ali ke-6 dan meletakkan seorang puppet ruler yang bernama Dom Manuel. Dom Manuel ni asalnya adalah orang Islam tetapi dia convert ke agama Kristian untuk menjadi raja mereka. Untuk 15 tahun yang berikutnya, Portugis telah menggunakan ketakutan sebagai cara untuk memerintah. Mereka telah mencuri hasil bumi, mengenakan teks yang tinggi dan juga memaksa orang untuk menerima ajaran Kristian. Namun, orang-orang di Maldives masih kuat berpegang dengan ajaran Islam. Pada tahun 1565, Muhammad Takrufanu dan 2 adiknya Ali dan Hassan telah meninggalkan Utimu dan pergi ke Laccadive Island. Kat Laccadive Island ni, penduduk Muslim masih lagi kuat. Kat sini, diorang telah membina kapal perang yang dipanggil Kalhufumi yang dicipta untuk membuat serangan yang mengejut. Dengan bantuan orang tempatan, mereka berjaya membuat satu pasukan Maldivian fighter yang bersatu di bawah satu misi, iaitu untuk membebaskan tanah air mereka. Untuk 8 tahun berikutnya, daripada tahun 1565 ke 1573, mereka telah membuat serangan gerila ke atas Portugis. Setiap malam mereka akan keluar dan membuat serangan ke atas Portugis di kepulauan-kepulauan Maldives. Mereka akan menyerang Portugis, memusnahkan bekalan dan menghilangkan diri ketika fajar menyingsing. Lama-kelamaan, ia telah membuat tentera Portugis demoralize dan masyarakat Maldives yang melihat tindakan yang diambil oleh pejuang-pejuang yang berani ini, lama-kelamaan turut join mereka dan mendapatkan semangat mereka. Bayangkan orang yang kena jajah tiba-tiba mendapat satu semangat yang luar biasa untuk melawan pihak penjajah. By the time tahun 1573, Portugis semakin desperate. Mengikut apa yang disampaikan secara oral, Portugis telah membuat satu session ataupun satu hari di mana mereka akan membuat satu forced conversion. Penduduk Maldives yang tidak mahu meninggalkan agama Islam akan dibunuh. Muhammad Takrufanu yang mendapat tahu berita ini mengambil satu tindakan berani, iaitu menyerang Malay, iaitu pusat di mana penjajah Portugis sedang berpusat. Di bawah kegelapan malam, Muhammad Takrufanu dan pengikutnya telah mendarat di Malay. Mereka telah membuat serangan mengejut kepada Portugis. Perlawanannya adalah sengit, pisau bertemu pisau, darah mercik, pedang terhunus, suara jeritan orang dan juga tembakan di sana sini. Menjelang fajar, Maldives telah bebas. Selepas Maldives dibebaskan, Raja Boneka, Dom Manuel, telah dipaksa untuk pindah dan meninggalkan Maldives dan pergi ke Goa. Muhammad Takrufanu kemudiannya telah dilantik sebagai Sultan Maldives yang baru. Dia memerintah daripada tahun 1573 ke 1585. Di bawah pemerintahannya, dia membuat pelbagai perkara yang baik seperti menubuhkan Lashkaru, iaitu pasukan ketenteraan, promote Islamic education dan juga membuat reform justice yang membantu untuk protect common people. Itulah kisah Sultan Muhammad Takrufanu Al-Auzam, seorang pemerintah yang dikenali dengan keberanian dan cintakan tanah air. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa klik like, subscribe dan share.